Alright, tuan-tuan, untuk tidak buang masa, kita terus menjemput speaker kita pada malam ini, iaitu Kos Suraya untuk memulakan perkongsian kita berkaitan dengan punca sakit berikat dan cara urutan untuk melegakan rasa sakit. Jadi, majlis ini mempersilakan Kos Suraya. Silakan, Kos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adakah suara saya jelas? Okay, jelas. Eh? So alhamdulillah malam ni saya bersiaran daripada Taman Bunga. Uh, kan nampak berseri di belakang saya dengan bunga-bunga warna merah kan. Jadi kalau ada yang mata mengantuk tu harapnya bersinarlah mata tu dengan hijauan taman. Cantik kan bunga dia. Nanti kita pergi taman tu. Berbunga-bunga. Kan. Berbunga seperti mana berbunganya hati saya pada malam ini. Cik. Okey, baik. Alhamdulillah. So, hari ini insyaAllah saya akan kongsikan mengenai sakit tingkat. Kan? Jadi, bila kita sebagai seorang terapis ataupun mungkin kita sebagai seorang, kalau anda di sini bukan seorang terapis juga, okay? Jadi, masalah berikat ni bukanlah masalah uh, yang senang kita jumpa kan. Selalu kita jumpa orang cari masalah berikat ni. Kan sebab dia banyak faktor disebabkan daripada kehidupan kita tu menyebabkan sakit itu berlaku. Tapi kadang-kadang kita tak tahu punca dia daripada mana. Tiba-tiba sakit, betul tak? Tiba-tiba tangan tak boleh nak angkat dah. Tiba-tiba, semua tiba-tiba kan. Bangun tidur, tiba-tiba kepala tak boleh nak pusing. Kan? Jadi bila kita sebagai seorang terapis ni, kalau kita tak tahu tentang anatomi otot, autonomi badan, jadi kita akan ada masalah bila nak buat rawatan. Tapi jika kita tahu tentang otot-otot yang ada pada badan kita ni, subhanallah, memang kita boleh terus kepada point dan insyaAllah akan memberi kesan yang baik kepada kita punya klien, insyaAllah. Okay, next. Okey, jadi ini adalah sistem otot. Kan, otot ni memang ya, seperti yang saya pernah kongsikan sebelum-sebelum ni juga. Okey, saya refresh balik apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okey, otot ni sebenarnya dia menyaport tulang kita. Dia support, dia adalah support kepada tulang. Kalau tanpa otot, okey, tanpa otot, kepala kita ni dia akan macam tu. Dia tak boleh, dia tak boleh stick macam ni. Okey, dia tak boleh nak stick macam ni. Tulang tu dia akan lembik macam tu lah. Dia tak boleh nak pegang kita punya kepala tu. Jadi otot. Jadi tangan pun sama lah. Kalau tak ada otot tu dia akan lembik macam tu. Dia tak boleh nak macam tu. Tak boleh tegak macam tu kan. Jadi dia memegang kita punya tulang. Jadi sebab tu otot ini sangat-sangat penting untuk kita jaga. Dia sebenarnya macam faktor asas lah untuk kesihatan. Jadi bila kita buat urutan ni memang yang pertama sekali kita akan pegang, yang kita akan urut adalah otot dia. Jadi sebab tu otot memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu bila kita sebagai terapis ni sebenarnya, bila saya mendalami tentang otot ni, Masya Allah. Sebenarnya ada dua cerita saya nak ceritakan malam ni. Kan? Tapi bila saya buat bacaan, ya Allah, tinggal satu je topik yang saya boleh bawa. Kalau tak nanti sampai pukul 12 malam pun tak habis cerita. Kan? Jadi bila saya tengok kepada nota-nota and then buat kajian sikit, satu otot je kita akan kenal pada malam ini. Kan? Jadi otot ni adalah salah satu otot yang boleh memberi peranan kepada sakit leher dan juga sakit bahu dan seterusnya kepada sakit berikat. Kan? Jadi saya tak pasti dah malam ni boleh habis ke tidak. Kan? Tapi sekurang-kurangnya anda akan dapat sesuatu bagaimana untuk membantu klien bila ada masalah bahagian sakit berikat ni. Okay? Alright. So next. Okay. Ini dinamakan sebagai otot trapezius. Cuba sebut otot trapezius.
Kan? Jadi kita terapis ni kan, belaka semua dah masuk ke klinik, jumpa dengan doktor-doktor pakar, doktor-doktor semua kan. Jadi biarlah kita ada ilmu sikit. Kan tak adalah bila kita jumpa, dia ingat kita ni terapis kosong-kosong aja. Tak tahu apa-apa kan. Jadi bila kita tahu tentang otot, nama-nama otot, kan tak tahu semua pun. Kalau tahu semua ni memang terlalu banyak. Dekat bahagian otot, bahagian apa ni kita punya leher ni je. Tengok tu. Kalau tengok gambar tu, ada trapezius, ada splenius, capitis. Itu baru kat bahagian leher. Sebenarnya ada lagi kat bahagian atas tu, ada lagi nama-nama otot yang kita perlu tahu. Kan? Tapi tak perlu nak tahu semua pun. Kita bukan nak jadi doktor. Kan? Tapi sekurang-kurangnya permasalahan-permasalahan yang berlaku tu kita tahu otot mana yang kita nak rawat. Okey? Jadi apa fungsi otot trapezius ni? Okey, otot ni adalah otot yang besar dan lebar yang menempati bahagian besar punggung atas. Maksudnya, otot ni dia bukan hanya ada pada leher atau bahu saja, tetapi dia juga ada pada di atas punggung. Punggung belah atas. Tapi saya tak nak sentuh otot pada bahagian situ. Saya hanya nak sentuh sekarang ceritanya ada pada otot trapezius pada bahagian atas sahaja. Okey, so dia berperanan penting pada posture. Tadi saya cakap kan, dia bukan posture, dia bantu posture supaya badan kita tu berada dalam keadaan yang tegak. Dan dia boleh membantu untuk pergerakan dan mengendalikan kita punya bahu. Bahu ni yang menyebabkan bahu ni boleh bergerak-gerak ni kan. Disebabkan otot tu lah. Dan pergerakan leher dan bahu. Jadi otot ni dia berperanan daripada leher dan juga bahu. Dan dia di bahagian atas tulang belikat tu. Di atas bahagian tulang belikat tu. Kalau tengok juga, bahagian otot ni juga, dia memegang tulang belakang juga. Yang menyebabkan tulang belakang kita berada dalam keadaan yang tegak. Kau tengok kan, daripada situ, daripada yang tengah tu, dia naik ke atas tu. Itu adalah otot trapezius. Dia berbentuk segitiga. Okay, next. Okey, apa fungsi utama otot trapezius ni? Okey, kalau tengok dekat sini, dia ada 3 bahagian. Bahagian atas, bahagian tengah dan juga bahagian bawah. Kan, tengok atas. Semua dia bentuk dia 3 segi. 3 segi tu kalau kita tengok half body lah. Jangan tengok ni. Dia maksud 3 segi tu adalah bila kita tengok pada separuh badan kita. Okey, so daripada tulang belakang tu. Jadi tengok bahagian tu. Semua berbentuk segi 3. Jadi kalau kita tengok pun bahagian otot-otot ini, bila kita buat urutan, memang bahagian-bahagian ni lah yang kita beri tumpuan semasa urutan di bahagian back body massage. Bila kita buat back body massage, kan? Inilah bahagian otot-otot yang kita pegang. Betul tak? Jadi kalau kita tak tahu bagaimana tekstur ataupun rupa bentuk otot itu pada bahagian situ, jadi kita tak tahu nak buat pergerakan otot tu ke atas ke bawah ke tepi ke kiri ke kanan. Kan? Jadi kita tak tahu bagaimana untuk membuat pergerakan urutan tu. Dia semua perlu walaupun mungkin otot tu dia bentuk dia macam ni. Kan? Kita perlu juga buat urutan ke atas ke bawah untuk melonggarkan otot itu. Nanti saya bagi tahu apa fungsi dia berlawanan urat. Panggil urat kalau kita potong daging kan. Kalau nak bagi daging tu cepat lembut, lawan urat ataupun ikut urat kan. Kita sebut benda tu kan. Sebenarnya urat-urat tu adalah fiber otot kita. Okey. Jadi sama ada kita nak buat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan tu ada fungsi-fungsi dia. Kenapa kita perlu buat pergerakan yang begitulah. Kan? Jadi fungsi otot, utama otot trapezius ni ialah untuk menstabilasikan dan menggerakkan skapula, tulang belikat kita tu. Jadi kalau tak ada tulang, tak ada otot ni, so tulang belikat kita tu tak dapat nak digerakkan. Kemudian berperanan penting pada posture, menahan tulang belakang tetap tegak. Kan? Jadi dia akan membantu menegakkan kita punya posture tulang. Jadi kalau kedudukan kita bongkok tu bermakna mungkin otot kita sini dah lemah. Otot ni dia dah tak pejal, dah tak anjal. Jadi bagaimana untuk menganjal dan pejal dia? Salah satunya adalah dengan exercise, dengan buat stretching. Okey. Kemudian menopang berat kepala dan lengan. Kan? Jadi kalau tak ada benda tu, lengan kita ni akan tercabut lah. Kan kepala kita tu tak boleh nak dilentur-lenturkan sebab otot dekat situ dah lemah. Okay, next. Okay, apa penyebab sakit leher dan juga bahu?
Yang ni kita perlu tahu dululah sebelum pergi kepada bahagian berikat. Okey, jadi cuba tengok kepada gambar. Okey. Kita tengok dekat gambar tu, dia ada jalur-jalur, betul? Coach Zalimah mungkin boleh tengok, tunjukkan dengan cursor. Okey, kita nampak bahagian apa ni? Jalur-jalur tu. Itu kan saya baca fiber tadi kan. Normal fibers, tengok ya, normal fibers. Macam mana keadaan normal fibers? Dia lurus dan dia rapat-rapat. Kalau kita biasa potong daging kan, so dia punya urat dia tu cantik je. Dia punya jalur-jalur otot dia tu cantik. Tapi tengok bahagian atas, ada knot-knot. Dia ada knot. Kan jadi bila kita urut kan, saya pernah dalam kelas advance, saya pernah tunjuk. Ni ada banyak buah anggur. Bulat-bulat. Kan jadi bila kita pergi pada certain tempat tu, kita nampak, kita boleh rasa macam ada biji anggur kat situ. Banyak sangat biji-biji dia. Dan tempat situ juga kalau kita urut bahagian situ, memang klien akan rasa sakit. Di bahagian itu selalunya menimbulkan rasa sakit apabila ditekan. Okey, apabila ditekan dia akan menimbulkan rasa sakit. Sebab apa dia rasa sakit? Kadang-kadang ada orang bila bergerak, kalau macam sikit-sikit macam ni dia tak adalah rasa sakit sangat. Tapi kalau banyak menyebabkan pergerakan itu akan menjadi sakit. Okey, jadi nodul-nodul tu dia akan terbentuk nodul-nodul tu. Jadi kenapa nodul ini menyebabkan rasa sakit? Okey, so nodul ini menyebabkan rasa sakit bila kita buat pergerakan. So antara lapisan fiber tu akan menghimpit, akan memberi tekanan kepada bahagian node tu sehingga menimbulkan rasa sakit dekat bahagian tu. Kalau banyak dia akan lagi jarang sakit. Dia bergantung kepada sensitiviti saraf, reseptor badan kita menerima tekanan tu, bagaimana dia rasa sakit lah. Okey. Jadi bila nodul-nodul itu terhimpit di antara satu, bila berlakunya pergerakan mengecut dan mengembangnya otot, yang kat situlah akan menyebabkan kita akan rasa sakit, rasa lenguh dan sebagainya. Dan jika perkara ini berlarutan terlalu lama, so dia akan menjejaskan keanjalan otot. Selain daripada rasa sakit, otot tu akan kurang anjal. Okey. Jadi sebab tu otot ni perlu dijaga. Jadi bila kita berlakunya pergerakan pergerakan mengembang dan mengecut terlalu kerap tanpa kita selalu buat exercise ataupun stretching, kan? Jadi otot tu akan rasa terkejut. Sebab kita kerja tu kadang-kadang ada otot yang kita guna, ada otot yang kita kurang guna. Contoh bila kita mengurut, kan kita kurang guna otot kaki. Kita banyak guna otot tangan. Jadi otot tangan kita akan jadi lebih kuat berbanding otot kaki. Okey, ibarat dia macam itulah. Jadi sebab tu setiap otot-otot di badan kita ni perlu digerakkan, perlu digunakan. Kalau tak digunakan, badan kita akan memberi info yang Suraya, kamu jarang guna otot kaki, contoh. Kan jadi otot kaki tu akan cepat rasa lenguh sebab dia kurang guna. Dia akan menyebabkan kepejalan otot di situ akan berkurang. Sebab dia ingat dia tak nak guna dah. Kan? Jadi dia tak activate sel-sel pada bahagian otot dekat situ. Okey? Alright, kita baca sikit. So, titik pencetus trapezius iaitu nodul facial yang kecil, ketat dan hypersensitif yang sering dikenali sebagai simpulan otot trapezius. Trapezius atas adalah lokasi simpulan yang paling biasa pada badan. Anda mungkin dapat merasakan titik yang menonjol pada otot, belakang atas, bahu atau leher. Okay, kalau masa kelas distress, kalau ingat balik. Okay, so bahagian tulang otot yang berhampiran dengan tulang. Dekat situ selalu sangat timbulnya nodul-nodul ni. Kan bila kita picit kan, kalau kita kat sini kan, kalau sakit kan, kalau kita picit sendiri pun sebenarnya kita boleh rasa nod tu. Okey, jadi bila kita tekan dia akan rasa sakit kat bahagian situ. Titik ini menyakitkan apabila disentuh dan rasa sakit boleh merebak ke kawasan sekitarnya. Kenapa dia boleh merebak? Sebab kita punya otot ni dia connect each other. Dia connect. Okey, macam mana otot lengan dengan otot bahu dia bersambung. Dia ada sendi dekat situ. Kadang-kadang hujung sebab dia selain daripada otot trapezius ni, dia ada sambungan otot yang lain juga, support. Kadang-kadang dia berlapis otot tu. Dia macam kuih lapis. Otot tu dia macam kuih lapis.
Tahu dia bukannya bukan bertindan. Apa ayat sesuai ya? Dia bukan bersambung macam tu. Tapi dia connect. Dia berhubung antara satu sama lain. Macam kuih lapis lah, dia berlapis-lapis. Tapi kalau kuih lapis tu dia melekat. Yang ni dia tak melekat. Kan? Jadi kalau satu otot dia anjal, satu otot dia tak anjal, dia akan ada problem lah kepada pergerakan dan boleh menyebabkan rasa sakit atau rasa lenguh. Okey. Terdapat dua jenis titik pencetus, aktif dan terpendam. Titik pencetus aktif akan berasa sakit apabila kita bergerak. Manakala titik pencetus terpendam hanya sakit apabila ditekan. Kan contoh kalau macam kata kita bergerak, kita boleh rasa sakit. Tapi tempat yang ada nodul tu, dia tak rasa sakit pun. Dia sakitnya mungkin dekat lengan. Rasa sakit je kat lengan. Tapi bila kita detect, kan bila kita urut kan, tempat sakit, ini kalau tak tekan tak sakit pun. Biasa tak, kalau orang yang biasa mengurut, kan dia tahu. Kalau dia dah ada pengalaman dalam bidang urutan, kan, jadi kadang-kadang tempat yang dia sakit tempat lain, tapi bila kita tekan tempat lain yang sakit. Biasa tak? Cakap biasa tak jumpa klien yang macam tu? Okey. Dia sakit, contoh dia sakit lengan. Dia tak rasa sakit pun, tak sini tak sakit sangat. Dia sakit dekat lengan. Tapi bila kita buat urutan, kat sini kita tekan, dia rasa sakit. Okay. Biasa. Alright. Jadi inilah dia. Dia ada dua titik, titik pencetus aktif dan terpendam. Jadi sebab tu bila orang kata tekan point memang sakit. Kan? Point tu sakit. Tapi kalau tak tekan, dia tak rasa sakit pun. Betul tak? Okay. Jadi sebab tu bila klien, kita ada jumpa klien-klien yang bermasalah, contoh sakit bahu kan. Nak urut bahu je. So anda rasa kalau kita urut pada bahagian bahu sahaja, adakah masalah dia akan selesai? Kalau dia sakit bahu, kita urut pada bahagian bahu je. Adakah masalah dia akan selesai? Ha, tak selesai. Okey? Sebab apa? Sebab tu dia ada dua jenis titik, iaitu titik aktif dengan terpendam. Yang dia dapat detect, yang kita dapat rasa hanyalah pada titik aktif sahaja. Kat situ je yang rasa sakit. Tapi di sebalik titik aktif adanya titik terpendam. Jadi sebab apa? Selalu bila dalam kelas saya ingatkan apa? Scan dulu. Ingat tak macam mana teknik nak scan? So kalau dia sentuh kat bahu, kan? Jadi kita pergi kepada area point-point yang berhampiran tu untuk detect kat mana titik terpendam tu. Okey, kat mana titik terpendam tu? Supaya kita boleh lakukan rawatan dengan lebih berkesan, dengan lebih efektif lagi. Jadi sebab tu kita punya kaedah scan dengan kita punya kaedah scan tu kita perlu praktis banyak kali. Supaya apa? Kita punya scanning tu akan lebih tajam lagi. Kan tangan tu dia boleh merayap dengan sendirinya. So kenapa dia boleh merayap sendiri tu? Sebab dia dah banyak praktis, dia dah banyak jumpa, pengalaman dia dah banyak dah dengan klien. Okey, sebab tu tangan dia boleh bergerak sendiri. Dia ibarat orang yang memasak kan. Campak-campak sedap. Gitu. Sebab apa dia boleh campak-campak sedap? Sebab pengalaman dia masak dah berpuluh tahun kan. Berbelas tahun dia memasak. Jadi dia campak-campak pun sedap. Sama juga dengan urutan. Kenapa tangan dia boleh merayap sendiri? Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Orang ni kita urut, kenapa gerak lain? Bila urut dengan orang ni masalah sama. Tapi pergerakannya berbeza. Kan? Tempat-tempat yang berbeza tangan tu pergi. Kenapa? Sebab pengalaman. Jadi sebab tu kita kena berhadapan dengan ramai. Sebab macam saya sendiri pun sebenarnya kadang-kadang orang tu dia sakit berdikar, sakit bahu tapi punca ni berbeza. Ada orang punca sakit dia bawah ketiak. Ada orang punca dia dekat bawah bahagian bawah ketiak tu, dekat tepi kita punya lengan. Bahagian badan tepi lengan tu. Bukan kat lengan. Bahagian apa tepi ni? Bahagian tepi kita punya buah dada. Kat situ. Ada yang punca dia dekat situ. Ada yang punca dia di bahagian belikat. Okay. Baik. Next. Okay. Penyebab sakit leher dan bahu. Okay. Sambungan tadi.
Okey, TTP boleh berlaku kerana postur yang lemah, kurang pergerakan, berlakunya trauma. Trauma ni something yang macam kesakitan atau ada accident ke, pada accident, okey. Memegang kepala ke depan untuk masa yang lama. Maksudnya kita punya kepala tu suka ke depan macam tu. Ini selalu berlaku orang yang dia punya ketinggiannya terlalu tinggi. Selalu dia akan ke depan macam tu. Okey. Kemudian duduk lama di kerusi tanpa punggung atau sokongan lengan untuk masa yang lama. Duduk terlalu lama. Maknanya yang ini untuk masalah sakit pinggang. Okey, membawa beg berat pada satu bahu dan kurang tidur. Jadi bila kita bawa beg, kan, bawa beg sebelah, okey, dia memberi tekanan kepada badan kita. Kadang-kadang tanpa sedar badan kita sengit sebelah. Jadi bila sengit sebelah, dia memberi kesan. Kadang-kadang beg yang bahu yang kita bawa beg berat tu tak sakit. Kadang-kadang sakit sebelah sini. Sebab apa? Berlakunya tarikan otot pada bahagian sebelah. Kita memberi beban. Jadi bila otot tu dia stretch macam tu sebab badan sengit. So itu juga boleh menyebabkan berlakunya kesakitan pada bahagian otot trapezius ni. Okey, kalau otot trapezius terlalu aktif, okey, macam mungkin orang yang pergi gym, kan dia banyak gunakan angkat berat lah apa sebagainya kan. Jadi tekanan dan ketegangan sering menyebabkan kita menahan ketegangan di trapezius atas yang menaikkan sedikit bahu. Selalunya kita tak sedar sehingga kita berehat dan merasakan bahu kita jatuh. Kan? Jadi pergerakan yang terlalu aktif tu. Sebab tu keanjalan otot sangat-sangat diperlukan untuk dijaga. Kan? Jadi ini adalah elemen-elemennya. So macam mana rupa bentuk otot trapezius ni? Okay, next. Oh, ada lagi? Okay. Okey, kekejangan otot. Okey, kekejangan otot pun boleh. Otot cramp. Kekejangan otot ni dia cramp lah. Cramp, dia freeze. Kenapa dia freeze? Sebab berlakunya kekurangan mineral pada otot tu. Otot tu kurang mineral. Okey, jadi bila kurang mineral menyebabkan otot itu senang kejang. Especially kekurangan zinc. Bukan kalsium, sorry. Kekurangan kalsium juga boleh menyebabkan berlakunya kekejangan otot. Kemudian ketegangan pada leher dan bahagian atas belakang menyebabkan kekejangan otot trapezius. Okey, beban yang berlebihan pun boleh menyebabkan ketegangan. Tapi most probably sebenarnya ketegangan otot ni disebabkan oleh kekurangannya mineral. Sebab kita guna mineral tu setiap hari. Kemudian bila cuaca panas pun kan, bila cuaca panas pun sebenarnya bila badan kita kurang air, automatik badan kita akan kekurangan mineral juga. Jadi bila kekurangan mineral akan menyebabkan otot kita kering dan senang berlakunya cramp. Dia kering memang akan kurang mineral dalam badan. Jadi sebab tu kalau orang yang dia otot dia selalu cramp ni kan, dia kena banyak minum mineral. Garam kan, air garam kan. Nanti Coach Zariman akan ceritakan bagaimana untuk support balik mineral yang kurang dalam badan tu. Kan. Jadi banyak mineral ni ada banyak. Kadang-kadang kalau kita ingat contoh tulang perlukan kalsium. Kan. Tapi sebenarnya kalau semata-mata kalsium tak cukup. Kan. Tak cukup kalsium. Dia perlukan ada mineral-mineral lain juga. Kalau tak silap saya ada 16 jenis mineral yang diperlukan oleh tulang untuk bantu untuk pecahkan tulang tu. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan mineral-mineral tu? Okey. Yang tu nanti Coach Zaliman akan ceritakan. Sebab memang kekejangan otot ni dan bagaimana otot-otot ini sebenarnya kita boleh jaga dengan apa, kalau nak dapat mineral tu memang daripada pemakanan lah. Kan, selain daripada cahaya matahari itu sendiri. Jadi mineral-mineral ini kita perlukan daripada kita punya pemakanan. Okey. Alright, menyebabkan sakit leher, bahu dan jalan. Okey. Jadi memang kita akan hari-hari kita gunakan, hari-hari kita gunakan otot ni. Siapa yang tak gunakan otot ni? Kita tidur pun kita guna otot ni. Nak pusing badan kiri kanan, kepala kita bergerak. Kan, nak tidur pun kita gunakan otot ni, tahu tak? Jadi possibility untuk otot ini berlakunya keradangan, bengkak sangat tinggi. Kan, sangat tinggi. Jadi bagaimana untuk kita mengurangkan? Maksudnya bila kita buat pergerakan harian akan berlakunya keradangan. Macam mana nak pastikan badan kita ni boleh self healing dengan cepat?
Okey, yang itu yang kita kena tahu sebab sebenarnya Allah memang dah jadikan badan kita ni bengkak ke apa ke, memang badan kita ni boleh healing sendiri. Kita boleh self healing sebenarnya. Tapi adalah syarat dia. Macam mana nak self healing tu? Syarat dia ialah neutral, mineral dalam badan kita perlu cukup. Kan, kalsium, magnesium, apa ni, collagen dan sebagainya, kondroitin sulfat, semua tu kat mana barang-barang tu kita nak dapatkan? Okey, melalui makanan lah. Itulah kita punya baja. Kita kena anggap makanan tu adalah baja. Bila kita sakit bermakna baja kurang mineral. Kita apa kurang mengamalkan makanan-makanan yang berkhasiat yang diperlukan oleh badan kita sehingga boleh menyebabkan bila otot cedera ataupun bila otot bengkak, badan kita tak boleh nak repair. Jadi bila tak boleh nak repair, apa yang berlaku? Bengkak sikit-sikit, mungkinlah kita kurang rasa sakit tu. Tapi kalau berlarutan, kan, macam contoh hari ni bengkak, kan, badan tak boleh nak self healing, tak cukup. Bahan tak cukup nak repair. Kemudian besok kita bergerak lagi. Yang tu kadang-kadang kita selalu urut klien kan dekat bahagian sini sangat-sangat keras. Kenapa sangat-sangat keras? Kadang-kadang susah. Maknanya sekali appointment tak boleh nak repair. Sebab keradangan tu dah terlalu lama sehingga menyebabkan tempat itu terlalu keras. Jadi apa yang kita kena buat? Itu nanti Coach Sariman akan ceritakan. Apa nak buat ni? Otot dah keras ni. Otot dah radang ni. Otot dah cedera ni. Kan? Jadi perlunya support selain daripada kaedah urutan. Okey. Pergi kat tempat yang nodul tadi tu. Gambar nodul. Gambar note tadi. Gambar note. Ni ada gambar. Okey. Alright. Jadi kalau kita buat urutan, okay, dan kita dapat detect bahagian yang ada note ni, okay, yang ada biji-biji ni, macam mana kaedah rawatan yang kita nak buat kalau melalui urutan? Okay, first, kalau terlalu banyak note-note ni, maknanya bagi kita buat urutan banyak sangat note-note ni, kalau kita letakkan tekanan yang terlalu kuat akan menyebabkan dia rasa sakit. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia demam, kurat, sebab terlalu sakit kan. Jadi macam mana nak mengurangkan rasa sakit tu? Kita ada bius. Kita ada bius. Secara terus jadi je bius yang kita gunakan, iaitu kita boleh sapu dahulu gel MSG, Miracle Soothing Gel dengan minyak urut gamat di bahagian situ. Sapu, ratakan kat bahagian situ dulu. Okey, tak payah urut dulu. Sapu sahaja di bahagian situ. Okey, jadi dekat situ dia satu membantu untuk klien kita tahan sakit. Dia akan mengurangkan rasa kesakitan bila kita nak buat urutan dekat bahagian situ. Kemudian dia akan bantu untuk melembutkan pada bahagian note-note ni. Kalau note ni dah terlalu lama memang sangat keras. Kadang-kadang mungkin anda perlukan mungkin klien perlukan sesi appointment 2 atau 3 kali lagi. Okey. Jadi note tu akan jadi terlalu keras. Jadi bila kita sapu MSG dengan amor tu, dia akan bantu untuk melembutkan bahagian note tu. Okey, jadi bila dia dah meresap, bila kita dah sapu kat situ bahagian meresap, baru perlahan-lahan kita buat urutan pada bahagian tu. Okey, jadi firstly kita kena tahulah macam mana tekstur otot tu. Dia melintang ke, menegak ke, dia punya fiber tu fiber otot tu, fiber otot tu bentuk dia bagaimana. Okey. Mostly sebab kalau kita jumpa note ni dia tak banyak sangat. Macam dalam gambar ni tak banyak sangat. Kan? Gerak sikit jumpa. Gerak sikit dia jumpa. Dia tak banyak. Dia bukan rapat-rapat. Okey. So kalau dia tak rapat-rapat macam tu, anda boleh pergi kat bahagian situ buat membulat untuk pecahkan note tu. Untuk melembutkan bahagian note tu. Buat secara membulat, kemudian tolak. Ikut aliran fiber. Okey, buat membulat, kemudian ikut aliran fiber, tolak. Sebab kadang-kadang kita pun boleh rasa fiber otot tu bentuk dia bagaimana. Kan? Zan, kalau macam main gitar tu, maknanya fiber dia dah terlalu keras lah. Kan? Jadi kalau kita buat lembut tu, kita rasa. Kita boleh rasa lawan urat tu. Kan? Kadang kita boleh rasa lawan urat tu. Kalau dia lembut, dia soft je, maksudnya otot dia bagus. Tapi kalau sangat keras, yang itulah menyebabkan kesakitan. Kalau terlalu keras tu memang kena sapu amor dengan gel tu. Jadi satu, memudahkan kerja kita sebagai seorang terapis. Kita tak perlu tekanan yang kuat. Kemudian mengurangkan kesakitan kepada kita punya
klien. Jadi klien akan suka urut dengan kita. Dia tak boleh dia tak menimbulkan rasa apa ni trauma kepada kita punya klien. Sebab saya ramai jumpa orang trauma nak urut sebab sakit. Kan dia datang urut sebab nak bagi badan tu rasa lega, tapi besoknya demam. Dia jadi rasa sakit. Okey. Boleh Kalau ada soalan boleh tulis dekat chat. Nanti saya jawab. Okey, next. Okey, yang ini okey, back. Ha? Macam mana? Tak ya. Okey, baik. So, sebenarnya selain daripada cara urutan pada bahagian otot tu sendiri, okey, apabila berlakunya kesakitan pada satu tempat tu, sebenarnya aliran energi pun tersumbat. Okey. Selain daripada masalah yang saya ceritakan tadi, kekejangan otot, kekurangan mineral dan sebagainya, okey, dia sebenarnya berpunca juga daripada berlakunya blockage. Energi kita tersumbat kat situ. Ada note-note point-point tertentu dekat bahagian tubuh badan kita tersumbat. Sebab badan kita ni dia ada aliran tenaga. Kan? Kalau aliran tenaga tu tersumbat, badan kita ni dia tidak boleh charge. Sel-sel kita tak dapat charge dengan baik sehingga menyebabkan rasa sakit tu. Okay? So ada dua cara. Macam mana kita nak bantu untuk betulkan balik, perbaiki balik kita punya aliran tenaga itu. Yang pertama kita boleh gunakan nano patch. Okay? Nano patch ni apa? Nano patch ni ialah bahan dia, sumber dia adalah daripada tanah. Okay? Dia daripada tanah. Kalau kita, dia seolah-olah macam kita buat grounding. Bila kita pakai nano patch tu, seolah macam kita buat grounding setiap hari. Okay? Jadi, cumanya patch ni kita boleh tampal terus kepada punca masalah tu. Kat mana tempat rasa sakit? Kat mana tempat tu, kat mana kesakitan tu dirasai, kita terus tampal sahaja dekat bahagian situ. Dan dia boleh dikatakan juga sebagai akupuncture modern. Okay, nano patch tu ialah akupuncture modern dan sangat bagus kalau kita gunakan setiap hari. Sebab kita memang perlu perbaiki energi kita setiap hari. Okay, sebab kita tak tahu dengan siapa kita jumpa. Setiap hari kita memegang elektronik gadget, kan? Semua itu ada unsur-unsur elektromagnetik yang tidak bagus untuk tubuh badan kita. Okay. Jadi nano patch ni sangat-sangat membantu untuk membetul balik kita punya sistem tenaga dalam badan kita. Jadi sebab tu setiap hari saya sendiri memang saya pakai. Sebab kita tak tahu. Jadi dengan memakai nano patch tu juga dia boleh membantu untuk mententeramkan emosi. Especially wanita. Kan kalau dah menopause, kan dah nak menopause, kadang-kadang emosi tak stabil kan. Bukannya kata orang nak menopause ni pun dah yang lambat lagi nak menopause ni pun kadang emosi yang tak stabil. Kan emosi tu jadi tak stabil lagi mak anak 5 ni kan. Kalau tak stabil memang habislah anak-anak semua kan jadi rimau mak dia. Jadi sebenarnya memang saya gunakan setiap hari. Coach pakai kat mana bila pergi mengurut. Okay. So nano patch ni saya selalu tampal dekat bahagian sebab dia takut tercabut kan. Jadi bahagian yang paling selamat untuk wanita. Kalau untuk lelaki tu mungkin boleh masuk dalam poket lah. Kan. Tapi kalau untuk wanita bagus ni kita pakai baju dalam. Kan baju dalam ni dia tak ada apa susah lah benda tu nak terkeluar kan. Jadi saya akan letakkan di kiri kanan bahagian baju dalam. Kan ada dua, dia ada tiga kan dalam satu kotak tu ada 3 patch. Saya akan gunakan kiri dan kanan. Memang sangat-sangat membantu. Okey, sebab kadang-kadang kita buat urutan dekat orang kan kita tak tahu energi yang ada pada orang tu. Kadang-kadang energi yang ada pada orang tu boleh mempengaruhi energi kita juga. Okay. Yang ini adalah cara penggunaan dia. Nano patch tu. So dia ada 3 titik point utama. Yang ini adalah khusus untuk rawatan. Yang kita gunakan pada waktu malam nak tidur. Jadi waktu kita tidur ni, bila kita pakai nano patch ni, dia seolah-olah dia charge kita punya badan. How kita nak charge kita punya badan. Seharian kita dah guna, kita dah belasah badan kita kau-kau setiap hari kan. Jadi macam mana kita nak charge balik kita punya apa ni badan, energi badan kita tu.
So ini adalah salah satu caranya. Terutamanya orang yang susah sangat nak pergi berjogging, nak pergi grounding, nak pergi bersama dengan alam, mandi sungai, mandi laut. Itu adalah salah satu cara untuk kita charge energi secara percuma. Kan? Tapi berapa kerap? Setahun sekali, sebulan sekali, setiap hari, Wallahu a'lam. Kan? Tapi kalau anda memang hari-hari boleh buat grounding, hari-hari boleh bersama dengan alam, kalau anda tak nak guna nanofash ni pun tak apa. Kan? Dapat yang free kat luar. Kan? Tapi kalau tak boleh, you boleh consider untuk gunakan nanofash ni sebagai rawatan energi kepada diri anda. Okay. So bahagian leher, bahagian bawah kaki dan juga bahagian bawah perut. Nanti mungkin Coach Jariman boleh cerita sikit setiap poin-poin ni apa kelebihan dia. Okay. Alright. Okay. Okay, teruskan. Okay, baik. Ini adalah faedah dia. Saya ceritakan sikit lah. Okay, poin pada bahagian leher tu sebenarnya dia bantu untuk menyingkirkan patogen. Patogen ni macam kuman lah. Kuman. Kalau orang yang selalu kena jangkitan, jangkitan paru-paru, suka demam kan, boleh mengurangkan demam panas. Dia suka demam, maknanya badan dia terlalu banyak kuman. Sekejap-sekejap demam, sekejap demam. Jadi ini adalah poin yang sesuai untuk anda. Okey, batuk dengan asma, kalau ada masalah batuk asma, leher. Ni tadi kita cerita tentang sakit leher kan. Ini juga poin dia. Kemudian orang yang senang pendek senang ceritanya, poin itu adalah untuk ketahanan dan imunisasi badan. Okey, untuk imunisasi badan. Okey, next. Poin yang seterusnya. Okey, poin yang kedua ni dipanggil Swiss Sea of Qi. Yang ni pun dia boleh bantu untuk menguatkan imun juga, dan dia probably kalau kata dia membantu untuk menyeimbangkan qi pada bahagian perut. Ada masalah perut, contoh kembung perut, kebengkakan edema. Edema ni maksudnya bahagian buah pinggang ada masalah kan? So kat situ juga dia punya point. Kemudian stroke, stroke pun point dekat situ juga. Dia 2 jari di bawah pusat. Mungkin sesak nafas, asma pun dekat situ juga point dia. Okay, next. Ini semua sebenarnya adalah point acupuncture. Kenapa 3 point ini kita khususkan? Ialah sebab ini adalah kira kata master point. Kan, master point. Dengan lekat kat situ, dia cover beberapa point yang ada kat badan kita ni. Ada 360. Ada berapa point? Aku puncher 365 aku puncher point dekat badan kita. Jadi master of point tu ada 3 tu lah. Yang ni yang kita gunakan. So Swiss yang pada kat bawah ni adalah yang paling banyak kat bahagian kaki ni. Okay. So yang ini juga untuk menguatkan sistem imun badan. Okay. Kemudian boleh membantu untuk masalah sesak nafas, gangguan psikologi. Kalau jumpa orang yang senang ada apa yang kata ada anxiety, ada kemurungan, senang sensitif, macam cepat rasa murung, cepat sangat tersentak. Okay, itu adalah poin dia. Kemudian untuk orang yang HB low pun kat situ juga poin dia. Ditambah qi dan darah. Maknanya kita punya HB tu dia akan memperbaiki untuk meningkatkan kita punya hemoglobin. Okey, kemudian dia boleh bantu juga mengharmoni dan menguatkan limpa dan perut. Dan sesuai juga untuk orang yang senang demam lah. Kembung, loya, jet dan kesakitan kaki di bawah. Okey, sebab dia ada 3 kan, kaki kita ada 2. Jadi kat mana kita nak guna? So mana-mana kaki pun boleh kita gunakan. Maknanya kalau bisa kata kita nak fokus kaki, kadang-kadang ada orang dia sebelah kaki dia tu dia suka guna, jadi dia selalu sakit bahagian situ, so dia boleh gunakan lah dekat bahagian situ. Okey. Alright. Jadi ini adalah yang menggunakan patch sebagai untuk membantu membantu untuk memperbaiki energi kita. Alright. Jadi yang satu lagi, okey, letak kat bawah lutut tu macam dalam gambar, betul. Ada tak video cara nak tampal patch dekat bahagian? Dia 3 jari, 4 jari bawah lutut. Dia ada cara sukat. Nanti Coach Zariman tunjukkan video tu kita tengok.
Dia 4 jari di bawah lutut. Dia ada cara sukatan dia. Macam mana kita nak sukat. Okey, ini kita menggunakan patch. Sementara Coach Zaliman cari tu. Okey, dia salah satu cara lagi adalah dengan cara refleksologi. Okey, refleksologi juga sangat membantu untuk memperbaiki kita punya energi juga. Kan? Jadi kalau rajin boleh gunakan refleksologi. Kalau malas boleh gunakan patch. Okey, jadi kalau sakit belikat tadi, saya nak kongsikan ekstra kan macam mana kita nak buat urutan pada bahagian refleksologi. Okey, kalau sakit pada bahagian belikat, saya fokus pada belikat je lah kan sebab kena dengan topik kita pada malam ni. Okey, kalau untuk bahagian belikat, kita boleh urut refleksologi pada bahagian kaki. Okay, kat mana point dia? Okey. Jap kita tunjukkan video. Kat mana point bahagian kaki untuk masalah sakit belikat. Sebab yang ni kita boleh buat sendiri sebab tu saya tunjuk. Maknanya bila sakit belikat kita boleh urut pada bahagian situ. Okey? Video. Video Okey, saksikan. 2 jari ataupun 2 jari macam ni lah. 2 jari dari sini, kita tanda sini. Sini Okay, So, what we do is, ni line ni kan. Okay, daripada sini, ditolak ke atas. Okey, Ni daripada apa ni? Mayur ni. tolak ke atas sahaja. So, Tolak. orang sakit belikat, Kalau ada kita masalah buat sakit belikat, kat memang bosa, bila kita tekan buat kat kat bahagian sini. situ akan rasa sakit. Lepas tu kat Dan kita boleh rasa urat-urat kat situ juga tegang. belikat 13, belikat 7. Okey, daripada point tu Bagus. tolak sahaja ke atas. Nombor 7, nombor 8. Nombor 8 ni kita ambil sini celah ni. Ni kat SP. Nampak itu point dia. Okey. Jadi kalau rasa tiba-tiba je rasa sakit belikat kan, bolehlah cuba gunakan minyak aromaterapi massage tu supaya khasiat herba tu juga meresap ke dalam point tu juga boleh membantu untuk melegakan kesakitan. Okey. Alright, so saya rasa sampai saja perkongsian daripada saya. Jadi saya serahkan balik kepada Coach Zaliman. Okey, baik. Terima kasih kepada Coach Suraya di atas perkongsian topik kita tadi berkaitan dengan otot. So hari ini kita belajarlah satu otot baru. Nama dia apa? Otot trapezius. Itu dia. Okey. So, jadi unik kan sebenarnya kami pun sebenarnya bila sebelum nak nyampaikan kepada anda ni kita buat sikit research kan nak tahu apa benda otot-otot. Jadi bila kita cari maklumat-maklumat ni kita rasa macam subhanallah ya. Hebat sungguh ciptaan Allah ni ya mencipta kita ni dari aku kata apa komponen yang begitu kompleks sebenarnya. Begitu kompleks bila kita dapat mengenali diri kita ni kan. Itulah bila kita kan selalu kata apa nak kenal Allah kita kena kenal diri kan. Daripada kenal diri ni dah kita akan melihat banyak kebesaran Allah sebenarnya pada diri kita kan. Dan rentetan daripada topik perbincangan yang telah dikongsikan oleh Coach Raya tadi kan. So, jadi anda dah belajar sikit tentang keadaan otot tu macam mana, tu apa menyebabkan orang ada masalah berkaitan dengan otot dia tak boleh nak angkat atau apa lengan dia tak boleh nak angkat, dia sakit rasa belikat dan sebagainya. So kita bolehlah cerita sikit kan apa yang berlaku. Jadi selalu kita urut-urut tu apa benda biji-biji ni. Tak adalah kita bagi biji-biji, kita sebutlah itu ni adalah not kan. Not yang dah bengkak. Kan jadi nampaklah lebih profesional kan dalam bidang kita ni. So kita ada ilmu yang berkaitan dengan perbincangan kita ni. So jadi berdasarkan macam pengalaman saya baru-baru ni kan baru saja, alhamdulillah abang ni dia ada masalah sakit belikat lah sebab dia kerja Korea. Jadi banyak angkat berat belah kanan ni. Jadi dia kata dah lama sangat. So macam dah keras sangat lah. So jadi saya pun test lah. Nak tengok kat mana yang dia dah sakit kan. Sebab dia kata benda ni tak rasa sangat. So bila dia angkat tinggi sikit, bila dia kepak ke belakang dia rasa sakit. Lepas tu saya pun test lah tadi kan. Apa poin-poin yang kita apa
poin yang aktif dengan poin yang terpendam kan. Aktif ni kita sentuh je kita boleh rasa, oi keras ya. Bahagian ni memang di sini pun rasa keras. Kita boleh pegang ni macam batu tu kan. Kemudian poin yang terpendam tu. Poin terpendam tu kita nak cari kat mana poin-poin yang dia sakit. Rupanya dia dah mula merebak sampai belakang tengkuk dia dan dia dah mula naik sampai ke kepala. Dia sudah kata dia selalu sakit kepala. Sebab urat tu dah tegang. Lepas tu dia menjalar pula sampai ke belakang lengan dia pula. Kan? Jadi bila saya tekan-tekan poin-poin tu, kita terjumpalah poin-poin terpendam dia tu. Kan? Jadi dia rasalah sakit benda tu. So apa yang saya buat adalah sebelum saya urut, saya sapukan dulu kita punya minyak aromaterapi tu. Kita harus sapukan minyak aromaterapi, kita campurkan dengan gel gamat tu. Jadi kita sapukan. Dekat bahagian, saya sapukan dekat bahagian belikat dia, dekat otot yang keras tu. Sapu sampai dia meresap dalam tubuh badan dia kan. Sampai dia meresap. Okay, kemudian saya buat apa ni, poin-poin refleksologi pada wajah. So ada yang dah belajar kan, sebenarnya dekat mana? Siapa yang tahu? Cuba komen sikit. Dekat mana poin yang kita dah belajar untuk riliskan energy block pada bahagian yang berkaitan, mereka yang ada masalah berkaitan dengan bahagian shoulder tu. Siapa tahu? Cuba ingat. Kat mana kita nak urut? Point dia kat mana punya letak? Cuba komen sikit. Ini kita buat revision jadi kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain. Siapa dah tahu? Ketiak. Kita dah belajar ni dengan Dr. Izani. Kat mana Dr. Izani ajar? Poin dekat mana? Kita belajar tu refleksologi wajah kan? Dekat poin mana? Bagus Kak Sarina. Yang lain dah tidur dah Dekat kening. Dekat atas kening ni. Sini dekat bahagian sini. Bahagian sini ada ada lekuk sepanjang ni. Kan? Jadi so semalam saya buatlah test kan. Jadi dia sakit kat bahagian belah kanan. So jadi bila saya tekan kening belah kanan ni, dia memang sakit gila lah dia rasa. Berbanding yang kiri tak ada. So jadi pun saya neutralkan dulu, point neutral, point kosong kat tepi telinga ni. Okay, buat dalam 15 kali. Dan kemudian kita urutlah bahagian kanan dia ni. Bahagian ni kita masas. Saya buat dalam beberapa kali, beberapa set jugalah kita buat. Dan sampai dia rasa macam, oh dah lega sikit lah. Lepas tu saya duduk juga bahagian kepala yang dia sakit kat belakang ni kan. Sebab dia dah rasa dia punya tegang kat situ kan. Dengan menggunakan minyak dengan gel kita tu, Alhamdulillah, dia punya kesakitan dia sangat berkurang. Dan kemudian barulah saya buat dekat urutan bahagian belakang dia tu. Bila saya sentuh balik dekat tempat yang keras tu, subhanallah, yang keras tu dah mula lembut. Padahal tadi kita bawa sapu je kan. Saya sapukan minyak dengan gel tu. Sapu dulu bahagian rosak. Lepas tu bila dia, baru tu saya nak urut kat bahagian belakang tu, dia punya yang apa, kat atas bahu tu yang keras tu dah lembut. Ha. Banyak guna teknik tu kan. Memang sangat Alhamdulillah lah kan. Ini kita dah banyak belajar ilmu, kita duk belajar buat urutan distress kan. Tapi kita tak guna poin-poin tu. Sebenarnya banyak benda kalau kita gunakan poin tu, dia settle lah. Kat sini je rupanya kat kening. Siapa yang ada masalah sakit bahu tu kan. Jadi Alhamdulillah dia dah mula rasa kurang tau. Sangat cepat dia punya proses dia. Jadi saya urut pun tak lama. Sebab dia dah release dia punya energy block dia, dan barulah saya mula start fokus pada bahagian belikat dia kan. Dan Alhamdulillah memang banyaklah dia punya perubahan dia yang sangat ketara. Dan sebenarnya minyak dengan gel tu sangat membantu tau. Jadi sebab itulah saya nak kongsikan dengan anda. Kalau dekat mana-mana bahagian otot yang tegang sebelum dah urut tu, kalau boleh, ada sapu dulu minyak dengan gel dekat bahagian tu dulu. Bagi dia meresap dulu. Kalau anda rasa kan kita boleh anggota orang tu boleh scan kan. Scan dengan tempat tangan lah, rasa oh tegang-tegang kan. Sapu dulu minyak dengan gel tu. Lepas tu kita fokus kat urut tempat lain dulu. Kan. Jadi nanti bila kita boleh pergi balik dekat tempat yang tegang tu, insya-Allah dia akan lembut kawasan tu. Jadi dia tak adalah rasa sakit sangat bila kita nak urut tu. Faham tak? Ini tips lah yang saya kongsikan dengan anda berdasarkan pengalaman saya. So, dan apa yang menarik ni tentang gamat ni? Kenapa bila kita gunakan dengan teknik urutan, kita combinekan dengan minyak dan gel tu sangat powerful dan proses recovery sangat cepat. So jadi hari ni mana saya nak kongsi sikit, nak sambung kepada apa yang Coach Suraya ada cerita tadi. Kita nak tahu apakah manfaat gamat tu sendiri yang membantu proses urutan tadi. Okay. So yang pertama, gamat ni dia kaya dengan nutrien. Bagaimana yang tadi Coach Suraya ceritakan, badan kita ni kekurangan mineral-mineral tertentu yang menyebabkan kita rasa sakit pada bahagian otot tu dan otot tegang. So jadi gamat ni merupanya dia mengandungi protein tinggi dan terdiri pada kolagen yang sangat diperlukan oleh pembentukan otot-otot badan kita. Dan
protein tu memang kita tahu lah, itulah pembinaan asas untuk membina otot kita. Dia ada asid lemak omega 3, dia ada mineral seperti magnesium dan zinc, yang mana ini diperlukan untuk menyokong otot dan tisu penghubung yang sihat. So, jadi kalau otot kita dah jadi lemah, dah tegang sangat ataupun dah jadi kendur, kan, kalau tegang sangat dia menyebabkan sakit, kalau dia kendur dia menyebabkan kita akan rasa lenguh. So, jadi gambar ni akan bantu untuk stabilize balik. Mana kalau tegang sangat dia bagi lembut balik. Kalau yang mana dah kata orang kendur tu, dia bagi anjalkan balik otot kita tu. So inilah manfaat yang pertama yang kita kena faham. Gamat ni dikaya dengan nutrien. Apa nutrien yang diperlukan oleh otot-otot kita ni? Iaitu protein tadi tu, pembinaan asas dia. Yang kedua tu, mineral magnesium dan zinc. Ini sangat penting, magnesium and zinc ni. Dan antara simptom ataupun kita boleh customer atau kita sendirilah nak tahu badan kita ni kurang magnesium atau tidak, dia ada dua. Satu, magnesium ni mempengaruhi kadar denyutan jantung kita. Jadi ada setengah orang dia akan rasa macam sesak nafas, jantung dia mungkin berdegup kuat ke ataupun terlalu lemah. Jadi itu kemungkinan mineral magnesium kurang dalam badan dia. Dan yang keduanya adalah selalunya ada otot bawah mata kita ni, kita akan rasa macam terkedip-kedip. Kalau siapa dia rasa macam terkedip-kedip mata tu kan, otot tu, itu tanda otot kita kekurangan magnesium. Kan? So bila cakap otot yang kurang magnesium ni, kita kena cepat-cepat top up sumber magnesium supaya otot kita ni dapat menjalankan fungsi dia dengan baik lah. So jadi apa dia? Gamat ni lah. Salah satu je. Senang je. Teguk je. 2 sudu. Pagi, 2 sudu malam. Itu fungsi dia. Okay. So yang kedua, manfaat gamat itu sendiri, dia bertindak sebagai anti keradangan. Sebab kadang-kadang tempat yang rasa sakit bengkak tu, mungkin dia dah bengkak. Bila dah bengkak dah lama tu, dia menyebabkan keradangan. So keradangan ni yang menyebabkan lagi sakit. So ada bahan dalam gamat ni, bahan-bahan aktif. Dia seperti glukos, aminoglikan, klorotin sulfat. Dia mempunyai ciri-ciri ataupun sifat anti keradangan yang boleh bantu mengurangkan keradangan pada otot dan bahagian sendi-sendi. Kan, jadi sebab itulah bila kita sapu dekat bahagian yang sakit tu, dia akan rasa lega, sangat cepat. Dan gamat ni kita tahu juga dia ada bahan penenang semula jadi, bahan penenang sakit semula jadi, ada kesan analgesik. So jadi dia bantu mengurangkan rasa sakit pada bahagian-bahagian yang tertentu tu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat gamat ni dia bantu pemulihan segera. So sebab tu kenapa selalunya kalau di tempat saya, pusat rawatan saya ni, kalau lepas customer mengurut tu, kita akan bagi dia makan jeli gamat, suap dia satu sudu. Sebab kita nak bagi bantu dia untuk recovery dengan cepat. So bila kita dah urut dia kan, darah tu dah lancar, betul tak? Darah dah lancar, apa darah tu bawa? Darah tu akan bawa oksigen, dia bawa nutrien, betul? So tapi oksigen dah okey dah, cantik. Tapi nutrien tu pula, nutrien apa yang dia nak bawa tu? Kalau kita tak cukup nutrien kan, jadi badan kita tak cukup juga dapat nutrien yang diperlukan untuk proses self healing. So dengan kita mengamalkan minum jeli gamat ni, dia bantu memekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi proses pemulihan otot dan tisu yang tercedera tu atau yang terdedah kepada tekanan yang berlebihan tu akan dapat dipercepatkan proses pemulihan tersebut. Itu fungsi dia. Sebab tu kenapa orang kena makan, sebab benda tu kat dalam. Kan kat dalam ni macam ni kita nak repair kan. Kalau kat luar kita luka, kita boleh tampal plaster ke, sapu gel ke kan, okey lah. Tapi kalau kat dalam ni macam mana? So that's why kita kena bagi minum jeli gamat juga. Seperti minum jeli gamat ni sebenarnya bukan setakat bahagian bahu aja. Kalau kita cerita kat sini, kontak ni belikat kan, tapi dia cover semua satu badan. Kat mana saja ada problem, dia bantu perbetulkan dengan cepat. Kan? Itu sebab tu kalau orang yang sukan-sukan kan, siapa yang pergi rajin pergi bersukan, kadang-kadang ada kecederaan kan. Lepas tu rasa otot cramp, sebab asid laktik dah mula terkumpul banyak kat situ kan, so jadi menyebabkan otot-otot kita tu mungkin cedera kan. Jadi bagus jika apa kita panggil ahli sukan ni lah, yang bersukan ni minum jeli gamat 2 sudu. Kalau macam susah nak buat 2 sampai 2 botol kan, bos siap-siap 2 sudu tu dalam botol air minuman tu, jeli gamat tu. Jadi dia minum je terus dengan air minuman kosong tu. Jadi saya tak langsung khasiat yang dapat dari gamat tu juga dapat dinikmati oleh tubuh badan dia untuk proses pemulihan yang segera lah. Okay, yang keempat, fungsi gamat tu sendiri bantu menguatkan tisu penghubung. Nampak tu? Gambar tu kan? Anda nampak tu? Dia punya otot tu kan? Berselirat. Dia semuanya memegang satu sama lain tau. Nak pastikan bahawa kita punya tulang kita tu tegap. Tak kata orang tu tak bercerai lah. Kan macam Lego kan,
kalau tak berlekat, dia tak berikat dengan getah tu, dia akan bercerai lah semua tulang-tulang tu kan. Tapi anda bayangkan dia dipegang oleh otot-otot ni tau. InsyaAllah Dan bayangkan kalau otot ni dia jadi kendur, tak anjal. So apa akan berlaku pada tulang kita? Kan dia tak boleh lah nak berdiri tegak kan. Mesti akan tersengit, sebelah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kesakitan, rasa lengur dan sebagainya. Kalau tegang sangat pula, kalau tegang sangat pula, sakit pula. Jadi fungsi gamat tu sini membantu menguatkan struktur tisu penghubung di antara, termasuklah ligamen. Ligamen ni yang memegang antara tulang dengan tulang. Kan? Kemudian dia ada menyokong sendi dan mencegah pergerakan sendi yang berlebihan, dan tendon. Tendon ni pula yang memegang otot dengan tulang pula. Kan? Jadi benda ni semua diperlukan untuk menguatkan fungsi, kekuatan dan kelenturan otot tu sendiri. Nampak tu? Fungsi gamat tu sendiri. Okey. So, macam mana cara kita nak dapatkan hasil yang maksimum? Kan? Sebab itulah kenapa kita mengurut, kita menggunakan minyak aromaterapi massage oil ni, amor ni atau minyak amor, dan kita combine dengan miracle soothing gel ni supaya kombinasi dia sangat bagus. So minyak tu guna untuk melancarkan peredaran darah dan gel tu untuk menganjalkan balik otot-otot tu. Nampak tak combination tu? Dan bila kita minum dengan jeli gamat pula, ini untuk support pula nutrien-nutrien dan mineral yang diperlukan oleh tubuh badan kita selepas kita melakukan urutan itu. Jadi bila kita combinekan dua teknik ini, dua cara solusi ini, insya-Allah customer kita akan dapat hasil yang sangat power. Dia akan rasa lain lah. So far Alhamdulillah lah, dapat feedback daripada customer memang berbeza. Macam tadi pun saya tanya bang macam mana, Alhamdulillah lah, banyak sangat beza dia. Dia kata kan, lepas tu dia pun dah mula start makan jeli gamat. Sebab isteri dia beli jeli gamat makan, dia tak makan. Jadi bila saya cerita, abang tak makan lagi jeli gamat, awak beli kan. Dia kata, tak ada pula. Dia kata kan, loh ini kena makan ni bang. Lepas tu dia dah mula makan lah. Bagus lah kan, kita boleh servis untuk supaya dia makan. Lepas tu dia tambahlah beli minyak. Saya kata minyak ni rasa lengar-lengar je bang, sapu je terus dekat otot. Jangan biar lama-lama. Kan nanti dia menjala, mengebak, lagi teruk. Kan? Okay. Jadi kita ada set penjagaan otot gamat tradisi ni. Untuk sebulan consumption, untuk kita nak pelihara otot yang muda dan sihat untuk keperluan sebulan. Kan? Jadi kalau setakat sebotol makan jeli gamat, macam mana nak dapat kesan? Jadi kita syorkan kepada pelanggan-pelanggan kita dapatkan set ni. Set ni memang cantik. Kali pertama dia beli tu RM272 sahaja. Dia akan dapat 2 botol jeli gamat yang 500 ml. Okey. Dan satu miracle soothing gel dan juga minyak amor. Jadi minyak amor ganja tu kita ajar dia macam mana dia boleh buat sendiri. Dekat otot-otot dia mana tegang-tegang tu, suruh dia sapu dulu. Sapu of course lah, lagi sedap kita urut kan. Tapi buat sementara waktu tu dia dah beli barang tu, kita ajar dia macam mana cara pakai. So jadi dia boleh sapu dulu kat bahagian yang sakit tu untuk meredakan rasa kesakitan dan melembutkan otot-otot dia yang tegang tu lah. Kalau nak bagi anjal memang nak kena urut lah, baru boleh anjal balik kan. Kemudian dia minumlah jeli gamat tu untuk 2 bulan consumption. So dengan dia invest RM272, ini harga customer jadi dengan RM272, so apa benefit kepada pelanggan? Apa benefit kepada pelanggan? Pertama, dia dapat consumption penggunaan untuk sebulan untuk kesihatan otot dia. Betul tak? Dan untuk dia nak recovery balik lah. Yang kedua, okey, siapa yang beli set ni kepada klien, kita offer dia datang ke kelas urutan distress. Percuma je sebab dia dah beli dah. Suruh dia bawa je barang dia tu yang 272 tu. Suruh dia bawa minyak dengan gel je lah. Jadi gamat tak payahlah bawa kan, sebab kita nak gunakan minyak ganja tu, kita akan ajar dia macam mana dia boleh buat urutan distress pada bahagian wajah secara pairing. Dengan 272 ni kita ajar dia secara pairing. Ini untuk customer dulu tau. Jadi dia dapat ilmu untuk belajar teknik urutan secara percuma, dan dia boleh buat pada siapa? Pada pasangan dia, pada anak-anak dia, mak ayah dia, satu family dia boleh guna. Dan dengan skill yang sama juga, jika dia berminat untuk melakukan perniagaan dengan kemahiran yang kita bagi ni, dia tambah je RM50 untuk daftar keahlian AGE, supaya the second dia batch dia nak beli balik, dia nak repeat sale, dia boleh dapat pada harga customer. Itu benefit pada dapat harga rakan strategik lah. Dapat murah lah kan. Dapatlah kurang. Tak adalah sampai 272. So dia bayar dalam 125 campur 69, 154 saja sebagai harga ahli. Nampak tak? Banyak perkhidmatan tu kan. Dia kurang kat RM78 dapat diskaun untuk bulan seterusnya. Dan kepada
yang nak meniaga pula. Contoh pada anda pula, apa benefitnya bila anda close customer anda dengan package 272 ni? Anda dapatlah untung rucit RM78. Satu set. Kalau anda target 10 customer, 10 set, dah dapat RM780. Itu untung rucit. Plus, syarikat bagi anda bonus. Sebab anda buat 10 set tu, nilai barangan tu equals to 1,500 PV. Jadi dengan 1,500 PV tu, syarikat bagi anda cash bonus 200.5 pula. Nampak tu 200.5 pula tu. Ya, belajar urutan desain tu kita buat setakat dekat KL lah. Puan Miza duduk mana? Puan Miza dari mana? Kak Miza ni dari Penang. Ada Kak Oh, Ruby. Kak Miza. Kak Miza. Kalau orang Penang, set aja buat kat Penang. Itu Kak Ruby dengan Kak Asma dah boleh buat kelas lah dekat Penang. Kan? Dan saya rasa dia Okey, orang pun okey. dalam tengah nak menyusun kelas tu. Sebab dah ada combine aja. Dengan yang mana yang dah beli set tu boleh kumpulkan buat satu kelas kat sana. So kalau nak perlukan apa ni? Uh, buat dulu lah buat dulu. Saya rasa Kak Asma dengan Kak Ruby dah boleh buat dah tu. Kan? Tapi kalau nak manja sikit, nak panggil kursus raya aja, boleh lah. Tapi target 20 orang. Kurang ajar sendiri. Okay. Alright. So jadi boleh combine lah. Cari target 270. So jadi kalau anda dapat 10 set, so 10 set dua package 272 anda dapat perkenalkan. Jadi anda boleh dapat hampir dekat RM1,020. Termasuk dengan bonus tau. Keuntungan. Dengan memperkenalkan kepada 10 pelanggan saja. Best ke best? Kan? So jadi dah boleh kumpul dah dapat 10 peserta dah untuk belajar dalam khusus bengkel. Jadi bengkel distress kita selepas ni kita fokus 272 saja. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh kan? Boleh ke boleh? Kan? Sebab sebelum ni kan kita biasa dengan khusus distress 199 kan? Jadi saya nak upgrade. Kita upgrade kita punya cara storyline kita recommend 272 untuk sebulan consumption dan kita bagi dia datang bengkel secara percuma. Ini untuk customer. Kan? Jadi anda close lah 272. Jadi benefitnya pada anda juga, anda dapat untung rucit tinggi RM78. Dan anda boleh dapat satu set ni untung dia punya PV dia adalah 150 PV tau. Anda recommend 10 ke pelanggan aja sebulan, dah dapat 1,500 PV, itu dah boleh convert kepada bonus RM270. Mana nak siapa nak bagi tu? Kan dengan untung rucit dapat lagi. Betul tak? Lepas tu orang yang anda bawa 10 customer tu, mana tahu dia datang ke kelab bengkel kita cerita peluang dan dia pun berminat nak buat bisnes juga. Kan? So jadi mungkin dia pun akan duplicate je lah perkara yang sama saja. Fokus je dengan set penjagaan otot ni. Jadi dengan kita cerita 272 ni, dengan cerita yang kita belajar tadi ni, sebenarnya sangat mudah sebenarnya untuk kita nak memperkenalkan kepada klien kita tentang set ini. Okay, so boleh dapat satu? Kan tadi dan pasal apa tu? Nano patch pula. Nano patch tu harga pelanggan adalah RM350. RM350. Dia boleh pakai selama 600 kali pula. 365 kali. Hari-hari lah. Mana almost setahun. Dia spend. Jadi lebih kurang dalam kos dia sehari lebih kurang RM1 lah. Kan? Tapi ahli untuk kita sebagai RS, kita punya harga ahli kita RM250. Jadi kat situ ada dapat kalau pelanggan anda dapat plus 300.5, anda dapat untung rucit RM100 satu kotak nano patch. Kan? Dan satu kotak tu PV dia adalah 100 ke 130? 130 PV. Lagi banyak tu. Tinggi dia kan. So jadi anda boleh perkenal itu kira dia beli sekali lah kan. Tapi dia boleh pakai berkali-kali selama setahun. Okey lah kan. Dan kita recommend dia set 272 ni supaya 272 ni sebab dia akan ada repeat sale. Setiap bulan dia akan repeat. Jadi income anda RM78 itu tak putus. Kan. Tapi kalau anda convert dia jadi bisnes partner anda, mungkin dia pula akan mengembangkan lagi perniagaan anda dengan strategi ini. Okey tak? So setakat ni ada persoalan nak tanya? Ada apa lagi? Itu sajalah daripada kami untuk malam ini. Ada persoalan nak tanya? Okay, sekejap. Kita Asma ada apa baru ni ada buat
dekat Tanah Liat, jawatan distress pada pelanggan yang berdistress. Alhamdulillah, malam ni salah seorang tu Puan Liza dapat. Oh, Puan Hasliza. Okey, selamat datang Puan Hasliza. Macam mana kelas malam ni? Okey tak Puan Hasliza? Kita tanya orang baru. Bagus tak? Sharing pada malam ini. Banyak tak bantu? Puan Hasliza dengar ke? Puan Hasliza ni yang mana tu Kita jumpa ke hari tu? Kat Tanah Liat. Puan Hasliza dia. Yang datang kat klinik. Okay, okay. Yang memang tukang urut tu Oh, Puan Aziza ada benda ke boleh sembang-sembang kan? Okey okey Puan Aziza. So Puan Aziza yang tu ke? Kata yang memang belajar mengurut tu ke? Boleh buka je Kak. Mute je mic tu senang kan. Nak tak lambat kan. Cakap je tak apa. Okey, Kak Maznah dapat menyelesai dapat bantu suatu Kak Maznah? Oh, Taylor. Alhamdulillah. Best tak Kak Aziza? Dengan ilmu yang boleh kongsi tadi. Senang kan nak cerita-cerita dengan klien tu? So nanti boleh set dengan Kak Asma buat satu spa party. Buat satu spa party kan dengan klien-klien tu cuba cari target cikgu-cikgu sekolah dulu. Buat kat sekolah dulu. Cikgu ni mesti dia suka buat urut ni. Kan ramai ada masalah sakit kaki especially sebab nak naik tangga kan. Naik tingkat 2 kalau sampai tingkat 4 tu lagi memang confirm. Lepas tu pula pakai kasut tumit tumit tinggi cikgu-cikgu sekarang ni kan muda-muda ni. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey. 10 set aja. Kak, target yang tadi tu 272 package tu 10 set saja akak dah boleh capai 1.5 PV. Kan? Jadi capai awal, jadi kita alhamdulillah kita dah ada apa kata orang tu yang dah berjaya capai awal. Awal-awal minggu pertama dah capai dah 1,500 PV tim kita ni kan. Itu Kak Puan Rosina dan juga Ustazah Nordina. Sebenarnya bagus. Bila anda boleh capai awal, masukkan PV awal. Jangan kumpul sampai hujung bulan baru nak buat rugi. Sebab anda nanti tak sempat anda nak pusing. Sebab anda tak nampak. Dah berapa dah PV aku tak nampak rugi. Jadi kalau anda masuk dalam sistem, kami di Kuala Lumpur ni bolehlah jenguk-jenguk, tengok-tengok. Beritahu. Kak, ni lagi sikit je kak. Sayanglah. Kan kalau terlepas 1.5 PV tu. Banyak benefit dia. Okay. Okey Kak Mazlan, nanti set je Kak Mazlan aktiviti dekat Paroi. Panggil Ustazah Nordina turun ke sana, kita buat aktiviti kat sana pula. Kembangkan pula dekat Paroi. Sebenarnya kena banyak buat aktiviti. Dengan apa yang ilmu yang kita kongsikan ni, sebenarnya akan bawa anda insyaAllah. Tak apa, konsisten je. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Nak tunggu perfect, memang kan tak tahulah kan. Dan kita rasa macam dah okey, tiba-tiba masalah lain pula datang. Macam itulah. Jadi setakat mana kita boleh buat, kita buat je. Tak boleh. InsyaAllah kan. Allah pembantu memudahkan. Sebab ingat je, kita ni tak ada apa pun. Yang datang ni permasalahan, yang datang cabaran semua daripada Allah Ta'ala. Betul tak? Semua dengan izin dia. Kalau dia izinkan benda tu hilang tu hilang tu lah. Kan? Jadi yang penting, kita jangan give up. Jangan kita blaming. Kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Adalah benda-benda baik yang Allah nak bagi kat kita tu insyaAllah. Kan? Alright, so jadi saya rasa setakat tu saja kelas kita pada malam ini. Tahniah saya ucapkan kepada anda. Terima kasih kepada Coach Suraya juga atas perkongsian dan tahniah lah. Kita ada Cikgu Zaidi. Kita ada rakan baru Cik Adli. Barulah masuk kelasnya ya Cik Adli. So nanti lepas ni ngaji-ngaji masuk kelas ya Cik Adli. Okey Puan Hasriza. Alright. Okay, so jadi kalau saya tak ada apa-apa, Alhamdulillah kita tangguhkan dulu majlis kita. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. So minggu depan kita akan bawa topik lain pula. Minggu depan kita mungkin cerita pasal nak cerita apa saya? Sebab kita ada beberapa surprise. Dia kata surprise. Korang kena tunggu. Stay tune. Kelas hari Rabu, insyaAllah Rabu malam minggu depan kita belajar lagi topik baru. Dan anda boleh jemput sesiapa saja untuk bersama dengan kelas kita pada malam ini insyaAllah. Jadi untuk itu kita kita nak ambil gambar sikit boleh ke?
Kita ambil gambar sikit. Jadi bolehlah buka kamera masing-masing. Saya nak ambil gambar. Boleh, boleh. Buka, buka, buka. Jom, jom. Cik Adli buka kejap. Kamera. Kak Zah. Kak Mazah kita ambil gambar sikit. Cik Abu masuk lagi eh? Ingat dah mengurut dah. Okey, Kak Mazna. Okey, Kak Ros. Kak Siti, Kak Rosna, Kak Sarina, Kak Ajal, Cik Abu, Cik Zaidi, Kak Azizah dan Kak Ana. Hmm? Ah, ah, Cik Abu Alif ni Cik Azmi lah yang daripada Lumut tu. Okey Kak Ajal. Okey, jap. Kita yang ni tak nak buka ya. Nanti kan tak boleh nak crop-crop kau nak tambah gambar. Okey, baik. Ready? 1, 2, 3. Senyum. Okey. Biju rosak. Alamak. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Siti Zubaidah nak masuk ke? Sebaik Kak Siti Zubaidah buka game. Cepat, cepat. Ali. Baik, Ali. Bawa balik job, Ali. Kat mana tu? Potong rambut. Oh, tu rambut. Okey. 4 hari berkampung kan dekat Melaka kan. Rambut panjang kan. Patut handsome. Tak boleh masuk lah kat rumahnya. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey semua, terima kasih. Tahniah. Jadi kita jumpa minggu depan insyaAllah. Jadi untuk itu kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tazkirah kafaraah dalam surat As. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan. Semangat pagi. 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 Terima kasih, Kemas. Okey, Kak Sanina. Kedli. Pergi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. KKL kan? Terima kasih, Cik Zarina. Terima kasih semua. Besok siapa yang ada free jemputlah. Kita ada buka booth dekat KKKL. Jadi kalau free besok saja nak test market dekat KKKL pergilah. Hospital InsyaAllah. Gagak. Pukul apa? Klinik Kuala Lumpur kita buka pada pagi sampai petang lah. Dia sampai Sampai 3 je. Sampai pukul 3 je. pukul 3 dah. Sampai pukul 3. Siapa free datang lah. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.